Kita on the way balik Johor dan ada acara menepuk nyamuk. Aku tak boleh lah, bapak kau ni dia memang tak boleh. Dia nyamuk dia. Nyamuk kampung lain dengan nyamuk bandar. Diorang ni agak berhimpit. Berhimpit. Dah keluar nampak tak ada keluar? Tak nampak Kita banyak persinggahan untuk nak balik ni. So banyak ada persimpangan dilema ya, so sekarang ni kita on the way pergi rumah Tok Ngah. Jumpa Tok Ngah kejap. Lepas tu kita nak pergi rumah Ayai. And lepas tu baru kita akan tengok Waze mana yang terbaik. So sekarang kita tak nak serabutkan kepala kita dengan Waze, sebab benda tu akan mengganggu perancangan awal nanti. Kita akan jadi tergesa-gesa. Sebab kita dah memang lambat, so kita akan tetap lambat. Hadap aja. Boleh ayah? Sebab ayah kau yang tak boleh kalau jam-jam ni. Bila dah gerak pagi, jalan macam hujan, jam, memang tak boleh lah. Memang nak kena hadap. Kalau ayah kau tengah buat perangai nanti, Mami akan record. Kita masih belum gerak lagi. Kita terkandas dekat 10.30 dekat rumah Ayai sebab ada Walid. Betul Walid ajak pergi makan. Mami kalau dah pergi makan ni, kita gerak nanti dah pukul 11, 12, kita dah tak ada singgah mana-mana. Sebab kita dah tahu kita akan sampai Johor petang atau malam. Bila dah sampai Johor malam, tak best. Mami tak nak malam dekat highway, sebab Mami tak suka. Gelap. Dah masuk Johor, highway Senai tu nanti gelap. Takut sebab Mami tak nampak. Walaupun nanti sampai mana nak tukar? Johor. Taklah. Ayah drive sampai? Air keruh lah tu. Sampai air keruh, ayah akan drive balik. Tu pun kalau ayah dapat tidur yang cukup. Sebab Mami tak nak masuk lepas pada Bukit Gambir tu, Bukit Johor tu, Mami tak nak drive. Kat situ curam. Global lock. Gimbal kan? Oh, lock Abang lock lah. Ada tu dah. Boleh je adjust kat situ. Lock apa? Gimbal dia akan straight sini. So dia tak ada, apa dia kata? Gimbal lock disable. Abang gerakkan dia kan? Apa Wani asyik? Video dah up ke? Dah apa? Ayah up pukul 10 punya. Kita dah sampai dekat kedai nasi lemak kegemaran Elmirul. GI. Sekarang tengah murah tu. Mesti beli pakai kat price. Beli pakai kat price. Kat apa? Kat price. Kat beras. Promotion, promotion. Kat price yang kena hantar link kat orang, masa orang boleh bagi diskon. Berapa ni? Harga original 35. Sekarang tengah offer. Asal dia sana? Boleh pusing. Ada. Oh. Gambar handsome tu. Kejap aku nak ambil tu. Apa? Insta. Insta Ni berapa? Insta aku lebih. Ni mic dia ke? Itu dia punya handphone tadi, control. Ada atas bawah terus. Di depan tak boleh, belakang boleh kot. Kamera belakang boleh adjust ke? Ya. Kenapa kameranya si abang ni? Tak boleh zoom je cakap. Zas. Tadi adik suruh tengok. Tadi adik suruh
Aku dah dibuka ke tak kan? Kita tak sama dia. Oh, dia nak kena gimbal dia enable. Apa ni? Jap. Ni zoom dia, gimbal dia disable. Nanti kita tekan dia 3 kali ke baru gimbal dia boleh gerak balik. Kedua kali ke? Anaki tak ada. Anaki kat rumah pengasuh. Anaki dengan bunga. Bang, makan dulu. Nanti. Lontong. Dekat kedai lontong Meru yang sedap. Hinggaan ramai. Kita bagi ayah rasa. Memang sedap. Kita bagi telur ni. Kalau tak ada telur ni. Kita ini dalam. Kita tak masuk, kita tak ikut exit yang kita selalu balik ikut Senai tu. Kita exit ke Pasir Gudang terus. Sebabnya kali ni kita nak terus. Terlalu awal kita sampai 4.26 4 suku lagi. Mana satu jam abang yang betul? Masih 4 suku. So masih ada masa untuk bawa diorang ni pergi jalan-jalan sekejap. Dan ayah pun masih ada kuasa, ada kelaratan. Hai. Lama diorang berhimpit kat dalam kereta ni. Sebab semuanya dah besar-besar. Ni accident. Ada accident? Oh. Kereta langgar kereta. Baru jadi ke? Tak, baru dah keluar driver. Oh, barulah tu. Dah Sebab dari situ memang jam gila. tak pusingkan kamera dia. Ya, macam tu Kan? Oh, iyalah. Ke situ memang jam. Sampai Sedenak. Jauh daripada JB ni. Kita tak ada berhenti kita tak berhenti makan dekat R&R. Plan tadi kita nak pergi berhenti dekat mana yang? Aikaro. Kita nak berhenti kat Aikaro tapi Salah masuk. tak ada parking Tak ada parking. Taklah sayang. Kita berhenti tadi kat Aikaro untuk Air kecil. Senawang buang air kecil. Lepas tu Aikaro isi minyak. Lepas tu dekat mana tadi tu? Pagoh. Bukan Pagoh lah, Macap lah. Macap. Pagoh pun ada berhenti apa? Lalu je apa? Pasal nak EV. Okay. Pagoh pun kita ada masuk kejap je. Nak isi minyak ke? Bukan? Kali dah kena tipu EV je. Tak ada minyak. Ya. Petrol tak ada. Lepas tu kita singgah Macap tadi untuk toilet. Dan tak ada singgah pergi R&R. Maksudnya tak ada singgah makan. Yang ni first time kita dekat tol. Apa nama ni? Pasir Gudang. Kita tak pernah straight sampai ke sini. Kita tengok berapa dia punya ni. Sebab Oh, depan kena belah kan? Ayah tak pernah jumpa yang macam ni Masa tengok India tu senyum je tadi. Jauh sikit dia punya ni. Kita tengok berapa kita kena. Oh, kat situ je. Oh, tu 37. Lebih kurang je. Kau kat situ tadi 34 katnya. Dan kita akan ke Topen. Datang. Jangan break. Kita datang kita pula. Apa? Apa?
Alah, Mami dia tanya harga lah, Mami. Ada orang nak beli lah, Mami. Kat rumah ada court bola basket saja. Itulah ambilnya. No spicy kan? Nanti add on sendiri kan? Add on. Mango tak ada dah. Apa tu macam mango sticky rice eh? Yang tu kan, yang apa? Bingsu dia macam ice blended. Oh, tak ada, tak pernah. Baca boleh. Apa dia kata? Ha? Apa dia kata? Mi, modernless puding. Pakai kaca. Baca dia. Dia kaca ni. Makan dah nanti berdiri. Tak faham? Ya. Ni dengan daging. Apa? Baca. Saya nak dengar. Ni model beef. Malik, kasih kakak baca. Malik belum faham lagi. Nanti tahu. Baca. Ni mana saya tahu. Baca. Apa tu? Hero. Ha? Super tahu. Okey. Apa? Adik pula. Super apa? Besar. Super Bowl. Model beef brisket and beef ball. Beef apa tadi? Beef brisket. Okey. Kita Tombol lah. makan dekat tombol. Oh, Mami akan terbalikkan macam tu juga. Reward kan? Reward tak eh. Sebab yang ini pun suka makan tombol. Dia orang pun nak makan tombol, ni nak makan tombol lah. Ayah tak kisah. Baca. Dia sebabnya dekat luar Topen ada food festa, tapi diorang tak nak pergi. Diorang hanya nak pergi Apa tombol dia punya saja. Sampai yang pronunciation dia? kecil-kecil tu pun nak pergi kat tombol. Lalu besar, daging, So Mami Dalam pun dah English. tak larat pergi je English. lah. Sebab lepas ni Mami nak rehat. Nak balik dah terus rehat. Penat gila. Boleh, kau silakan. Kau anak tengok. Salah gitu. Bukan gitu. Tahu tak tahu? Ayah. Tak tahu kan? Tahu tak? Tahu tak tahu? Tak tahu. Nak gaul kan? Tahu tak tahu? Tahu. Tak nak kan tumpah. Nani tahu. Tak cukup lah kan? tak cukup lah. Tengok macam mana Mami. Siapa dulu yang tak nak boba? Kakak. Kakak tak nak boba kan? Mami akan ambil kakak dulu asingkan. Ya, thank you. Tapi yang biji-biji ni Kak boleh je. Apa nak biji? Ngambil betul lah. Yang putih lah. Air nak ni. Cek. Kakak. Ya, kita bagi dia minum yang kenyang. Lepas ni seminggu jangan minum Ya, itu tengah makan.
lain. Ada. Tanyalah. Habis. Habis? Tak kabel kan? Dia batuk je mana? Batuk dia batuk. Dia takut ayah, tak takut ayah tahu dia batuk. Sebab dia makan air ni satu mangkok. Habis takut mati. Batuk. Dia pandai. Dia ni memang bijak sikit. Dia tahu ayah akan marah dia. Kau ingat kalau kau tak batuk, ayah tak nak dengar. Dia akan tahan batuk dia tahu. Sebab dia tak nak makan ubat. Tetap akan makan ubat juga. Sebab kau dah makan aiskrim. Malah kau dah makan durian, kau dah makan rambutan. Itu kakak. Tu Gazi yang pula nghabiskannya. Air dah cukup dah. Habiskan. Mami, air makan sikit dah. Hani okey? Hani makan asin. Kau isi dengan... Kak, batuk sekejap. Hani pun. Air batuk makan. Hop. Dah. Tengok mana? Apa dia? Dah cukup kan? Dah. Dah. Dia kata apa? Ubat. Dia hop. Lah. Pergi lah tengok gambar kau. Terima kasih ayah belanja. Ayah tengok. Terima kasih ayah belanja. Kita dah makan. Mami tak? Kita nak buat apa? Ada lagi mana? Abang nak taruh barang lah. Kat mana? Kita tak nak. Tai. Kau nak pergi terus bawa dengan barang. Boleh lah. Abang pergi letak barang. Sayang tunggu dekat. Sini. Kat sini ya? Sayang tunggu kat sini ya. Gazi dengan ayah pergi. Gazi kau pergi kat ayah. Ya. Ambil ya. Mami lah. Mami pergi dengan ayah. Kakak ambil ni. Aji tunggu dengan adik kat sini, okey? Saya. Mami dengan ayah. Kakak tunggu dengan adik kat sini. Mana berdating? Kakak nak lihat. Ini dah buka. Sini Android. Ni kalau kau bela situ dekat depan lift, aku bagi kau 50. Dekat bela depan lift tu. Tak. Tunggulah lift mana yang nak buka. Cepat. Kau kena bela city. Dah kalau buka. Cepat. Kalau kau Kenyang or not? joget dekat ni, joget di lift tu buka kan? Aku bagi kau RM50. Abang mati. Kalau dia buka, kalau ni buka. Ada yang ni. Macam gini. Abang ganti buat macam ni. Macam air. Mana ni? Tak. Dia dekat atas. Sini ada luar. Abang ganti hantu. Tak pernah nak besar. Memang. Aduh. Habis. Cakap. Habis baru ngak. Bila situ ni. Tak apa, belum. Merah muka member. Jangan tolak macam ni lah. Merah sumpah. Saya main terabek. Mana Mami? Baik aku blok rekam. Okay. Try joget depan tu pula. Ibu Mami cuma lama. Apa? Lama Mami ni.
Tu rating dia rating. Main lagi. Ini rakam tak bagi Mami? Sekarang kali dia. Itu dah pendek. Babil mamuk. Nak. Tak boleh. Cakap kata apa? Ya. Kat sini nanti kalau kau nak apa-apa. Baju jeans. Mainan apa? Kita bandar and dunia NCP. Dapat lollipop. Cepatlah. Belakang nampak? Cepat. Cepat. Kasih duit. Tak duit. Sini. Masuklah sini. Murah-murah rezeki. Ambil gambar tak? Okey. Okey, bang. Terima kasih. Terima kasih.